Yes, first strike. Okay geng, Assalamualaikum. Morning, selamat pagi. Welcome back to my channel Fast Fishing. So geng, hari ni aku nak mancing. Dan aku nak hanyakan satu rod baru dan satu lagi mesin baru dekat pot biasa aku ni, kat belakang, pot solid aku. Tu pun ada anak geng. Depan-depan ni ada anak ikan. So aku harap ada mama-mama dia ni. Tu merah-merah aku nampak. Banyak tumpuk dia ni. Ada satu depan ni. Banyak air tengah tinggi sebab semalam hujan kan. Tapi ni lah, depan aku ni ada. So hari ni aku nak pujuk lah. Try pakai SP soft rock semua. All out lah. Sebab dah 2 kali aku datang mancing kumpau. So hari ni harap ada manis-manis lah. Tak besar pun tak apa. Lepas tu dah ada ikan lah 7. Lepas tu je lah kot. Jom kita pergi mancing. Jangan banyak bunyi. Anak dah depan mata je. Jom geng, aku produce dulu barang-barang aku hari ni. Okay, hari ni set BC rod daripada Big Fish Black Fire 817, panjang dan kaki 6. Dia punya lure weight boleh baling 5 hingga 20 gram. Aku pairkan dengan Ajiki Mamba BC aku 128L, max rate 4kg, ratio 78, tali Tom and Ghost S4 Black Ghost F4 warna orange 10LB, leader casual 25LB 80%. Snap dia ni Osmi Warlock size 1. Dan hari ni juga aku nak test ni geng, performance reel baru aku, Daiwa C LTD 1003 YL warna kuning lah geng. Ni dia, aku baru beli, baru beberapa hari sampai. Tali dia aku pairkan dengan Sawadi Eco 20LB. Ni pun dapat masuk 50 meter je geng, warna mati color. Aku pairkan dengan Haji King Dark Saber Type BC. Ni PE 0812, panjang dan kaki. So jom lah kita cuba. Ni untuk aku nak main soft rock ringan lah. Tapi sekarang ni aku nak pujuk mama dulu. Tadi aku nampak dia punya anak kan. So kita try pakai SP sekejap. Kita ni lah, produce SP dulu. Pakai SP. Jihik. Kita try. Sebab air tengah tinggi ni. Tu depan sana pun ada mak tu. Ada mak ikan. Sekejap, kita cuba sekejap. Aku seti-seti soft plastik dulu. Dan aku terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi anak di depan ni. Tak apa. Sekejap. Aku rasa ada depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Anak ada pindah depan ni. Aku pakai SP dulu. Pujuk. Air tinggi gila ni. Anak dia depan ni. Tak tahu mak dia ada tak. Mana anak dia? Aku tak nampak kan. Ini hujung. Ada hujung sampai hujung. Tak tahu. Ni anak dia depan ni. Sekejap. Sangkut. Aduh. Sangkut pula. Takut mak dia dekat tepi-tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yes. Alah lucut. Aduh. Tak lekat. Aduh.
Lucut geng. Ada ikan rupanya tepi tu. Ikannya dia macam turun ke bawah sini pula. Biasa air ke bawah sana. Belakang aku ni air macam ke sini pula. Aduh, tak lekat pula. Lucut pula. Oh, mana? Yes, first strike. Curut pertama pagi ni. Oh, kena mata. Dah, auto release. Dah. Bye. Thank you, Graphite. First strike on the day. Tak dekat ada. Ada kat sini je. Alah, lencong lah. Ni dah anak dah sampai ni. Tapi tak tahu mana mak dia. Dapat strike dulu. Aku dah agak depan tu masih ada. Yes, curut. Makan dalam pula tu. Pelayar semua kat sana. Strike kedua. Yeah, tak kumpau. Okay. Thank you fish. Ayo. Kecil-kecil. Alright. Say thank you. Kena masuk ke dalam ni. Ada boiling. Boiling tu yang kita cari. Ada. Makan. Ada.
Strike. First strike. Besar ni. Macam besar ni. Besar ni. Kuat ni. Aku nampak boiling dia tadi. Besar. Dia tahan. Sekejap. Tengok ni. Dalam tu. Dia tahan dia. Aku nampak dia dekat sana. Tak tahu. Baling-baling dia makan. Dah agak dah. Sekejap. Aku nak hand dia dulu. Sekejap. Karuan. Sekejap. Oi, sekejap. Mesti kuat ni. Oi, saya juga. Boleh panjangin dia lagi lah. Tapi dah hanya. Sekejap. Sabar sangat. Kono haruan dia. Aku nampak boiling, baling, pum terus. Aku sembat dia lari ke tempat aku. Okay, kita release ikan dia. Boleh tahan lah saya. So jom kita release. Thank you good fight. Aku tak ambil ikan lagi ni. Bush. Okay. Thank you.